Cari nilai X bagi setiap berikut. So, kita tahu formula ni kalau kita ada segitiga, semua sisi tahu, boleh guna cos. Kalau kita ada segitiga, segitiga 1, 2, 1, 2, 3, buruk now. Okay. Kalau kita tahu satu sudut dan dua sisi, okay, maksudnya ni tahu, ni tahu, ni tahu, boleh guna cos juga. Okay. Tapi, okay, kalau kita ada set, okay, kalau kita ada satu, alamak. Kalau kita ada satu sudut dan satu sisi yang bertentangan, kita boleh guna sin. Ni cara nak guna formula dia. Okay, kalau tengok sini, sekarang ni dia nak cari X. X kat mana? Ni X. X kat bawah ni. Okay. Kalau tengok kita ada sudut kat luar. Kalau sudut kat luar ni, kita tahu garis lurus ni 180 darjah, boleh cari sudut dekat dalam. Okay, kalau kita bagi sini theta, kita tahu theta sama dengan 180 tolak 55 darjah 13. Boleh congak je saya tunjuk. Okay. So 180 tolak dengan 55 darjah 13 minit. Nampak simbol dia. Awak akan dapat 12447. So 12447. So theta ni kita dah tahu. Sini adalah 12447. Saya guna lain lah. Okay, sini 12447. Bila kita ada sini, ni dah geng yang sini. Okay. Ni dah satu geng, boleh guna sin, betul? So, kalau kita tahu sudut kat sini, automatik boleh cari X. Betul tak? Kita segitiga. Segitiga 180 darjah. So, X ni kita boleh carilah, betul? Sudut X. Oh, sudut X sama dengan 180 darjah tolak dengan sudut ni 124. Lama saya silap. 12447, bukan point Okay, mana madam? Tak, madam. Alamak. Tulis je lah balik 47. So, 47. Okay, tolak dengan 124 darjah 47 minit. Tolak dengan 3152. Sama dengan okay, 180 tolak dengan 12447. Alamak, 47 tolak dengan 3152. Dapat, tukar je balik sudut. 2321. So, kita dapat 2321. So, ni kita dapat 2323 darjah 21 minit. Okay. Bila kita dah ada X, ni kan, bila kita dah ada X, ni adalah 2321. So, automatik kita boleh guna sin. Kenapa? Asalkan kita ada geng partner, kita boleh je. Okay, ada partner. Kalau kita sini, kita boleh cari lagi satu partner. Kalau tengok set dia ni, kita dah ada. Okay, X ni dah set dengan ni. Kan, nampak? So, ni, set ni kita dah ada. Boleh match dengan set yang ni. So, kita nak cari X kan. So, X, tamlah. So, X per dengan, okay, X ni, sudut dia adalah 2321 tadi. 23 darjah 21 minit. Okay, sama dengan, okay, yang ada partner, 12447 dengan 14. 124, okay, 14 ke atas. Jangan lupa sin Sin 124 darjah 47 minit. Okay, sekarang boleh cari X. X sama dengan 14 per sin 12447 darab dengan sin 2321. Okay. 14 per dengan sin 12447 tutup balik, pergi sebelah, darab dengan sin 23 darjah 21 minit. Tutup, dapat 6.756. Kosong ni maksudnya tak payah bundakan lah. So 6.756. 6.756 cm.
Okay, B pula X kat sini. Ni dalam bulatan ni awak kena ingat konsep awak pasal matematik lah. So kita tahu kalau dalam bulatan nampak yang bertentangan ni. Bucu ni dengan bucu ni bertentangan adalah 180 darjah. Automatik dapat sudut dekat P ni. Sudut dekat P ni adalah 180 tolak 77 dapat 103 darjah. Okay, dia nak X kan? Ni dah ada partner dah. Ada partner ke? Kalau kita tengok, asalkan nampak ni. Asalkan kita ada sudut, lepas tu dikepit oleh dua sisi, boleh guna cos. Kalau awak tengok sini, kita dah ada, sisi ni dah ada. Betul. Sudut pun dah ada. So, automatik boleh guna cos untuk cari X. Okay. So, X kuasa 2. Okay. X kuasa 2 sama dengan, okay, yang kita nak cari ni kuasa 2 sama dengan sisi tepi kuasa 2. 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tolak 2 darab dengan sisi tepi tadi 6, 3. 2, 6, 3 cos ni adalah sudut yang kita dapat tadi 103. So sudut dia 103. So kita akan dapat, okay, ni X kuasa 2. Jangan lupa punca kuasa 2 pula nanti. Okay. Pun X ni boleh je guna kalkulator terus punca kuasa 2 kan. So X sama dengan punca kuasa 2. Okay, 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tolak 2 darab 6 darab 3. Okay. Cos 103. So kita dapat 7.2868 ataupun 7.28. Okay. 68 kan bunda. So 7.287. 7.287.